sebuah pejabat kerajaan, tekanan kerja dan sikap sambil lewa sesetengah pekerja mula menimbulkan keresahan rakan setugas. Ketidakjujuran mula menunjukkan tanda-tanda. Aduh, pagi dah terabuk banyak kerja fail. Kau lambat lagi Aina. Kau dah 3 kali tak datang ke sini. Kerja macam banyak. Kau pula makan dia orang ada kat office. Alah, kerja tu tak kerja. MC kan ada. Doktor mana pun settle. Kau jangan macam tu Aina. Kalau sakit, cakap sakit. Kalau tak sakit, jangan ambil MC. Salah tu. Alah, zaman sekarang MC kan boleh beli je. Asalkan ada. Tengok ni. Okey. Di sebuah klinik swasta, wujud segelintir pengamal perubatan yang sanggup melanggar etika demi habuan segera. Satu helaian MC menjadi tiket mudah untuk lari dari tanggungjawab. Cik Aina, boleh saya panggil? Ya, Cik Aina, kenapa? Doktor masalah tak ada doktor. Tu tak? Doktor saya. Tolong apa tu? Tak sihat ke? Cuma tak ada doktor. Nanti saya macam minta MC. Nanti saya bagi RM20 tak doktor. Boleh. Tapi jangan bagi tahu orang lain. Kita-kita je tahu. Ni MC. Okey, terbaik kan doktor? Nanti saya datang lagi. Okey. Doktor. Ya, sama-sama. MC yang diserahkan mencetuskan tanda tanya. Apabila ia datang dari tempat yang sama berulang kali, kejujuran mula diragui. Pihak atasan mula menyiasat demi menjaga integriti jabatan. Ni telefon. Terima kasih. Assalamualaikum puan. Saya semalam tak datang. Demam sikit. Jadi ni MC saya tu. Dari klinik swasta ni lagi. Dah 3 kali daripada tempat yang sama. Saya rasa tipu lah puan. Semalam saya boleh sihat je. Dah tak apa. Nanti saya akan hubungi panel perubatan. Kalau macam ni lah mudahnya dapat MC, habis dah kualiti pekerja kita. Kita kena jaga jabatan, integriti jabatan kita. Melalui semakan panel perubatan, penipuan MC mula dibongkar. Laporan rasmi bakal disalurkan kepada pihak berwajib. Sistem pengawasan kini giat diperketat. Tak apalah, apa kalau Dr. Lina? Dia dari pendidik kesihatan. Assalamualaikum Dr. Lina. Waalaikumsalam. Kenapa ya Aman ni? Boleh tak tolong semakkan MC pekerja aku ni? Boleh. Siapa nama pekerja kau? Nama dia Aina Alia. Dia dah ambil dah MC daripada klinik Dr. Laila. Dah 3 kali dah daripada klinik yang sama. Tolong semakkan boleh? Okey, jap. Tolong saya makan. Tengok daripada laporan ni, klinik Dr. Laila memang tak ada iktiraf. Banyak dah kes yang aku terima tentang sedia cuti sakit palsu ni. Lah, ya ke? Dia orang bagi duit je, confirm dapat cuti. Ya. Okay lah, terima kasih Rina. Sorry tau ganggu. Okey, tak apa. Kita kan kawan. Apabila kebenaran terbongkar, si pelaku tiada pilihan selain mengaku kesalahan. Namun, peluang kedua masih diberi dengan harapan kesedaran menjadi titik perubahan. Ya, Puan Amani. Ada apa panggil saya? Tak apa, kamu duduk dulu. Baiklah, Aina. Saya dah sembang tak surat MC kamu ni. Ada bukti yang mengatakan ia dikeluarkan tanpa premium yang sah. Ada apa-apa yang kamu nak cakap? Saya minta maaf Puan.
Saya salah. Saya tak sangka perkara boleh sampai jadi macam ni pun. Aina, rasuah ni bukannya perkara kecil, perkara besar. Tak boleh dibuat main. Boleh makan diri kamu. Saya terpaksa buang kamu. Maaf, tak ada kompromi lagi. Rasuah berbentuk MC palsu bukan sekadar kesalahan kecil. Ia mampu merosakkan sistem dan mencemar amanah. Kesedaran harus dipupuk kerana setiap tindakan ada akibatnya. Aisyah! Kenapa? Tadi ibu jumpa aku. Dia cakap aku kena buat kerja. Selama aku dah cakap ibu jangan buat MC palsu. Aku tahu aku salah. Menyesal perbuatan aku ni. Tak apa Laila. Tak kisah aku dah tak ada guna. Aku tak ada orang dia. Pasti. MC palsu adalah satu bentuk rasuah. Ia merosakkan kepercayaan dan sistem. Jujur dalam kerja, jujur dalam hidup.